Kalau tak nak kena halang daripada naik flight, jangan salah letak nama masa booking tiket. Ini update terbaru format nama untuk booking AirAsia dan Malaysia Airlines. Untuk flight AirAsia, anda kena pastikan anda tahu mana satu first or given name dan family name or surname anda. Contohnya untuk nama Melayu macam ni, anda kena letak nama anda dekat bahagian first name, nama bapa bermula daripada bin atau binti kena letak dekat bahagian family name. Individu berbangsa India pula, letak nama Deepika sebagai first name, Kumar sebagai family name. Untuk nama-nama lain, boleh refer dekat jadual ni, pause untuk tengok lama sikit. Format nama untuk Malaysia Airlines lebih kurang macam AirAsia. Boleh refer jadual ni untuk tahu indikasi kategori setiap input dalam pasport kita. Contoh untuk individu berbangsa Cina bernama Fu Meimei, anda kena letak Meimei sebagai first and middle name, Fu sebagai last name atau surname. Untuk individu Bumiputra Sabah dan Sarawak, contohnya Angelina anak Kawau, letak nama Angelina sebagai first and middle name, anak Kawau sebagai last name. Kalau nama anda ada Elias, Sengkang atau nama panjang sangat sampai exceed character limit, boleh komen nama anda. Kami akan tunjuk cara tulis yang betul. Follow Isata.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.